Ni ikan lais. Ni ikan lais. Oh, dah lama kena. Ada seekor ikan lais ni. Ucapkan salam saat sampai lokasi. Assalamualaikum. Lalu baca doa mancingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Lalu lemparkan kail ke air. Okey, hari ni kita mancing di Lubuk Paku ya. Dan jangan lupa follow YouTube saya, itu Johari Yunus, and subscribe, like and share kepada kawan-kawan, rakan-rakan ya. Okey. Saya tadi dah pasang. Okey, kita cuba tengoklah kalau ada ikan sangkut ke. Okey. Okey, dah lama lah kita pasang tadi. Kau ada ikan sangkut. Ada seekor ikan lais ya. Ni ikan lais. Okey. Sangkut seekor ikan lais. Ni ikan lais. Ni ikan lais. Oh, dah lama kena. Ada seekor ikan lais ni. Okey. Ni seekor ikan lais ya. Okey. Dapat gaya ni. Ianya tak kumpul lah. Okey, kita teruskan memancing. Okey. Kita cuba umpan lagi lah. Kita cuba ni pakai pellet. Tadi dah naik seekor lais. Ni kita cuba bubuh umpan satu lagi. Kita pakai dedak. Ni mata umpan biji. Okey, kita cubalah. Okay. Kita kepai umpan biji ni. Umpan biji. Naik ada naik tenggalan ke, mana tu ada rezeki lagi. Tenggalan ke, Somalian ke, kita cuba balik. Ada yang besar-besar lagi. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kita baca doa ya. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga di ikan kasar naik. Okey. Cuba loceng ya. Okey. Loceng. Okey. Okey, yang ni kita pakai perut tadi tak usik lagi pun, tak usik perut. Tengok apa jadi perut. Sampah.
Banyak sampah sampah banyak. Air besar ni banyak sampah. Banyak sampah. Air besar sana. Kawasan Lubuk Paku ni memang menjadi tumpuan pemancing lah. Kalau air surut lagi ramai lah. Okay. Kawasan dia berbatu-batu dan cantik lah. Kawasan Lubuk Paku ni. Sini dia orang panggil penyelapuk antarabangsa. Oh, tinggal sikit je. Tinggal sikit je perut ayam. Kita cuba tambah perut ayam lagi. Ni perut ayam. Perut ayam. Perut ayam pun tak cantik dah. Perut ayam semalam. Cuba letak perut ayam lagi lah. Perut ayam semalam. Biasanya ikan baung. Baung kepating makan perut ayam. Okey. Nanti ada baung ke pating dia jumpa perut ayam. Okey. Petam-petam ni ya. Okey, kita pakai satu mata ya, kita buat perut ayam. Kita lempar. Okey, kita lempar lagi. Dah melekat dah. Kita lempar lagi perut ayam. Kita lempar jauh sikit ya. Okey. Pakai perut ayam. Letak sini je lah. Perut ayam. Ada baung ke? Okey, kita beloceng lah. Cepat loceng. Okey, perut ayam. Perut ayam ni kuat bau Okey, terima kasih. Okey, kalau ada naik besar nanti saya update semula. Okey. Okey, sebelum saya balik saya review dulu kawasan Lubuk Paku ni dipanggil Lubuk Antarabangsa. Air berbusing. Sebelah tu ada batu-batu sebelah tu ya. Okey. Okey, kita balik dululah. Hari jamnya pun dah pukul 7 petang. Kita jumpa lagi kali ya. Jangan lupa follow saya punya YouTube dari Yunus. Okay, kita kembang untuk balik dululah. Okey, saya pernah kena barang ni. Terima kasih kerana menonton video saya ni. Okey, kita jumpa next episode ni. Okey, terima kasih.